lah sembang kan, dalam syurga esok takkan tak jumpa Rasulullah. Mesti Nabi akan tanya sesuatu tentang diri beliau. Berapa orang isteri, Nabi duduk Madinah berapa tahun, inilah sirah. Semua maklumat yang kita dapat di atas dunia ni kita akan bawa sampai dalam syurga. Semua maklumat. Kalau orang tu tukang masak, sampai dalam syurga dia ingat nak buat kari macam mana, dia akan tahu, dia akan ingat maklumat. Begitulah antara maklumat yang paling istimewa ialah maklumat tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada muka surat 421. Muka surat 421.